Sekarang kita berada dekat apa ni? Pramui. Pramui. Kita nak cari makan untuk tengah hari ni. Mana bah? Sana? Abah nak sini kena sana. Jalan dulu. Tengok laut dulu Kedai. Sana pun ada apa? Oh, banyak rupanya kedai kat sini. Apa ni? Bismillah. Oh, banyak. Sup perut bulat. Tengok jap. Tengok. Mana dia? Nak makan di mana, Abah? Ikut awak. Saya ikut je. Macam sana ada dia. Asam pedas ikan putih. Nasi ayam, sup tulang, gulai kawah. Ayam. Ini ikan bakar. Ikan. Mana lagi? Tak tahu. Abang tengok abang punya. Ni ikan singgang, ikan patin. Kejap Macam ini je apa? Macam menarik. Macam menarik aje. Nama satu 8 je itu. Ni? Ni. Sama je 8 je. Boleh lah. Ni ikan yang sambal. Boleh apa? Boleh lah, Pak. 18 pun boleh. Itu apa, Kak? Paru, Kak, itu. Apa yang 5 bayar ya, Pak? Itu paru, Kak, Ikan apa? Awah ikan benda awak. Tambah. Dah, jom kita makan. Boleh lah, Pak. Ambil ikan tu seekor. Tak kisah mana-mana. Boleh, Pak? Mana nasinya? Oh. Matikan. Matikan dulu. Kita makan ya tengah hari. Ikan. Sayur nangka. Kita ambil ikan ni seekor. Seekor ikan ni RM8. Ada bodoh? Okay, let's go makan. Lepas makan, kita dapatkan emas. Emas. Kita meneruskan perjalanan. Adik, apa nama tempat ni? Sini. Apa nama tempat ni? Tempat ni apa nama? Batu Enam. Batu Enam
Apa ni? Batu Nam apa ni? Ya, Kuantan. Ah? Oh, Batu Nam Kuantan. Saya beli kuih ni guys. Bangkit. Kuih bangkit. Ni adik ni jual. Nanti tengok channel Acik Idaman. Idaman channel. YouTube. Idaman channel. Yes. Masuk muka saya. Ya. Bye. Bye.